belum lagi bergerak memasuki perairan Gaza, tetapi telah pun diserang oleh drone, dan saya yakin lebih banyak lagi serangan ataupun lebih banyak lagi dugaan yang mereka terpaksa hadapi. Kerana seperti yang dilaporkan tadi bahawa mereka ke Gaza bukan menaiki kapal mewah ataupun kapal pesiaran, tetapi sebagainya merupakan kapal lama dan sebagainya merupakan kapal biasa, ya, walaupun ada yang agak lebih baik. Tetapi yang pentingnya ia sebagai melambangkan satu manifestasi bagi menyatakan kebersamaan dengan rakyat Gaza dan membuktikan bahawa walaupun dengan pelbagai serangan, pelbagai cabaran, kerana kita perlu sedar jalan darat memang tidak ada harapan untuk sampai ke Gaza, jalan udara juga tidak ada harapan. Oleh itu mereka mencuba untuk menggunakan jalan laut yang kemungkinan ada harapan walaupun risikonya tinggi. Seperti yang dikatakan tadi, rekod-rekod sebelum ini menunjukkan bahawa Israel akan melakukan apa sahaja untuk menghalang apa jua bentuk bantuan yang sampai ke Gaza.